Siapa yang sesuai untuk ta'aruf? Semua orang ke? Ramai yang tanya, saya ni sesuai ke nak mulakan ta'aruf? Jawapannya, kalau anda ni single dan juga memang dah ready untuk ada sebuah hubungan yang istimewa, iaitu hubungan yang menghala ke arah perkahwinan, yes, anda sesuai lah maksudnya. Tapi kena fahamlah, ta'aruf ni adalah satu proses yang sangat perlu dihormati. Kena ada adab dan juga kena ada batas dalam bertaaruf. Mudah kata, kita ni tak perlu jadi sempurna untuk kita memulakan proses ta'aruf. Tetapi apabila kita fikir kita dah nak jadi pasangan hidup seseorang, ubahlah diri kepada yang lebih baik. Lelaki ke perempuan ke, semua ada peluang yang Allah buka untuk anda mencari pasangan hidup anda yang mungkin dengan tindakan anda hari ini boleh mengubah keseluruhan hidup anda. Jodoh memang tak pilih rupa, tak pilih kerjaya, tak pilih latar belakang kehidupan, tetapi dia cari hati yang bersedia untuk dimiliki. InsyaAllah, sekiranya anda masih belum jumpa lagi calon ta'aruf anda, jom ke Tiljannah.my, manalah tahu pilihan hati anda ada sedang menanti di sana. Daftar sekarang, Tiljannah.my.